This meeting is being recorded. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syarul Hisham bin Saidin, nombor metrik 283548. Selamat datang ke perkongsian saya untuk tugasan individu SCCAJ 2043 Komunikasi Antara Budaya. Hari ini saya ingin berkongsi tentang perbandingan budaya Melayu dan orang asli suku Semai melalui lensa peribadi saya sendiri. Kita akan melihat bagaimana saya dan juga isteri saya, Nurin Aisyah, mengemudi kehidupan kami yang datang dari latar belakang budaya yang berbeza. Okey, memperkenalkan isteri saya. Dalam perkongsian ini, kami akan menceritakan serba sedikit tentang latar belakang kami. Saya sendiri berketurunan orang asli suku kaum Semai, Cameron Highland, Pahang dan dibesarkan dalam keluarga yang mengamalkan ajaran Kristian. Manakala saya pula adalah seorang berbangsa Melayu yang berasal dari Baling, Kedah dan dibesarkan dalam keluarga Islam. Tujuan perkongsian ini seperti yang boleh dilihat adalah untuk kami sendiri memahami komunikasi antara dua budaya kami secara lebih reflektif dan harapnya lah dapat memberi sedikit gambaran kepada anda semua. Okey, elemen pertama yang sangat ketara adalah perbezaan perbezaan budaya kami adalah sudah tentunya lah bahasa. Pada awalnya ia merupakan satu cabaran. Betul tak? Melayu memang sudah menjadi bahasa harian sejak kecil, memandangkan kita semua tinggal di Malaysia. Jadi, untuk komunikasi asas dengan suami dan keluarganya tidaklah menjadi masalah besar bagi saya. Di kampung saya, kami banyak menggunakan bahasa Semai semasa bersama komuniti. Saya pula sebelum berkahwin memang langsung tak faham bahasa Semai, bahasa asli Semai tu. Kira saya pun tak tahu wujudnya bahasa asli Semai tu. Namun selepas kami kahwin, bila selalu dengar isteri dan keluarga mentua berbual, saya mula belajar sedikit demi sedikit. Contohnya perkataan Semai pertama yang saya masih ingat masa tu adalah ilui. Ilui yang bermaksud dia. Sekarang, alhamdulillah, saya dah boleh faham asas-asasnya lah sedikit. Malah saya juga belajar beberapa perkataan mudah seperti yang dipaparkan dalam slide ni, infografik tubuh badan ini. Contohnya perkataan untuk kepala, kui. Mata, mat. Okey. Walaupun tidak fasih, cukuplah untuk sembang santai bila balik ke kampung isteri saya. Okey, seterusnya nilai dan cara hidup perbezaan yang mengajar. Selain bahasa, nilai dan cara hidup juga memainkan peranan besar dalam membentuk keluarga kami. Seperti yang tertera, memang ada cabaran awal perkahwinan, isu restu keluarga dan di sinilah nilai sabar sangat penting. Ya, pada mulanya kedua-dua belah keluarga kami ini ada kebimbangan masing-masing disebabkan perbezaan bangsa, budaya dan juga yang paling penting sekali agama lah. Keluarga saya mungkin risau tentang adat dan cara hidup. Manakala keluarga isteri pula seperti
yang boleh lihat dalam gambar ni bersama ayah mentua saya. Mungkin ada kerisauan tentang bagaimana anak mereka akan diterima dalam keluarga saya. Tapi dengan berkat kesabaran kami, saling menghormati dan keinginan untuk memahami, akhirnya kami mendapat restu sepenuhnya. Gambar perkahwinan kami ini menjadi simbol penyatuan bukan saja kami berdua, tetapi juga penerimaan antara dua keluarga. Pengalaman ini sangat mengajar kami untuk menghargai perbezaan. Okey. Seterusnya adalah kepercayaan. Hormat melangkaui perbezaan. Aspek ketiga dan mungkin yang paling sensitif adalah kepercayaan atau agama lah. Saya seorang Islam, manakala isteri saya pula berasal dari keluarga yang beragama Kristian. Walaupun isteri saya kini memeluk Islam, keluarga asalnya masih lagi mengamalkan ajaran Kristian. Macam mana? Kunci utama dalam keluarga besar kami adalah saling menghormati amalan dalam Islam seperti solat, penyediaan makanan halal dan kenduri dipahami dan dihormati oleh keluarga saya. Sebaliknya, kami juga menghormati amalan ibadah dan upacara dalam komuniti Kristian di kampung saya. Contohnya, semasa upacara pengembumian. Saya adalah pengalaman yang menarik berkaitan pengembumian ni. Bukan ada pengalaman menarik berkaitan ni. Contohnya, apabila ada rezeki seperti daging kijang, keluarga mentua akan pastikan ia akan disembelih dan disediakan secara halal untuk saya. Seperti yang boleh lihat dalam gambar ni, saya sedang memanggang daging kijang. Satu lagi pengalaman yang saya lihat sendiri adalah bagaimana jenazah dalam komuniti asli Semai diusung menggunakan buluh, satu tradisi yang unik. Ini semua menunjukkan bahawa hormat itu melangkaui perbezaan. Seterusnya, refleksi diri. Daripada semua pengalaman ini, banyak refleksi yang dapat saya buat. Saya sedar bahawa memahami bahasa itu adalah satu langkah besar untuk memahami budaya seseorang. Tanpa usaha untuk memahami bahasa Semai, mungkin sukar untuk saya benar-benar mendekati komuniti isteri saya. Bahawa nilai tradisi itu adalah kekuatan masyarakat. Amalan seperti gotong royong, cara mereka berinteraksi seperti yang mungkin dapat dibayangkan melalui gambar-gambar aktiviti ini. Semuanya menunjukkan ikatan komuniti yang kuat. Dan yang paling penting, hormat terhadap agama itu adalah asas keharmonian. Akhir sekali, kami belajar bahawa komunikasi antara budaya itu bukan sekadar lisan semata-mata, tetapi melibatkan hati dan keterbukaan untuk kita menerimanya. Seterusnya, kesimpulan. Pada kesimpulannya, perjalanan kami ini belajar bahawa pengalaman hidup sendiri adalah guru yang lebih baik daripada teori semata-mata. Setiap cabaran dan penyesuaian memberi kami pelajaran berharga. Betul. Kami melihat kepelbagaian budaya ini sebagai satu kekayaan untuk negara Malaysia yang patut kita raikan dan pelajarinya. Keluarga kami yang kini menggabungkan dua budaya ini adalah bukti kecil keindahan kepelbagaian ini.
semoga lebih ramai individu berani untuk belajar dan menghargai perbezaan budaya melalui pengalaman antara budaya seperti yang kami lalui. Okey, itu sahaja perkongsian dari kami. Semoga ia bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih semua.